Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Saya kenalkan diri, nama saya Zack Zul Kefli. Kepada siapa yang first time masuk dalam channel saya, salam kenalan. Yang belum subscribe, boleh subscribe juga. Dan ini adalah episod yang kelima untuk kelas belajar Forex. So untuk channel ni kebiasaannya adalah kita kongsikan ilmu-ilmu untuk tuan-tuan trade lah. Apa yang saya ada saya kongsikan. Baik, saya tahu tuan-tuan dah baca dah tajuk dekat bawah tu. Apa yang kita nak kongsikan hari ni iaitu berkaitan dengan Fibonacci retracement. Kalau tengok saya pakai baju cantik-cantik ni kan, baju raya ni, sekarang ni kita record ni adalah pada raya yang kedua, raya tahun 2026, raya yang kedua. Dan tadi pun dalam raya yang kedua, video yang sebelum ni pun raya kedua lah. Cuma tadi tak siap. Yang ni dah siap. Sebab lepas je saya siap untuk video ni, kita akan terus pergi beraya. Alright, so saya rasa belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Alright, kita jangan buang masa. Kita dah tak ada masa dah. Jom kita pergi kepada Fibonacci retracement. Let's go. Alright, so sekarang saya buka TradingView sebab saya memang biasa trade menggunakan TradingView. Kepada tuan-tuan yang menggunakan MT4 ataupun MT5 untuk buat lukisan trading, saya sarankan tuan-tuan untuk gunakan TradingView. Reason dia kenapa? Okey, baik. Kalau tuan-tuan gunakan TradingView macam yang saya guna sekarang ni, kalau kita sign in account tersebut, so nanti bila tuan-tuan sign in account TradingView dekat apps TradingView dekat phone, sama ada Android ke Apple ke, dua-dua ada. Kita sign in kat sana, apa yang kita lukis ataupun apa yang kita buat analisis kan, biasa kita akan lukis-lukis dan sebagainya. Dekat, kalau kita buat kat PC, dekat handphone pun boleh nampak. So kadang-kadang kita ni tak duduk depan PC 24 jam kan, kita keluar dan sebagainya. So macam saya pun sama, saya biasa busy dekat luar. So apa yang saya buat adalah saya akan buat analisis dekat PC, dah jumpa dan sebagainya. Lepas tu saya monitor menggunakan phone, sebab apa yang saya lukis dekat dalam TradingView ni akan keluar dekat phone. Dengan syarat kena sign in lah dekat atas ni. Kena, macam saya, nama saya Captain ZFX, saya kena sign in. So kena sign in yang sama. Dekat sini kita sign in, dekat phone kita sign in, kita akan jumpa. Sebab tu saya sarankan gunakan TradingView. Untuk setup Fibonacci retracement dekat MT4 dan MT5, dia agak sedikit berbeza. Macam TradingView dia dah setting dah. Default dia memang salah. Ni Fibonacci mana ni kita ambil ni. Fibonacci retracement ni, kalau kita ni nampak ni, dia dah ada dah. Setiap Fibonacci level ni, kalau tengok dekat dalam kurungan ni, dia adalah pricing untuk line tersebut. Untuk 0.236 ni, ini adalah level of Fibonacci 23.6 lah. Macam ni dia bahagikan dengan 100. So dia dapat 0.23. Tapi sama je lah. Kat dalam MT4 dia akan start 23.6, 38.2, 50.0. Itu kat dalam MT4. Cuma beza dia, dekat dalam TradingView kita dah tak payah setup. Dia dah bagi dah line tersebut, dah ada line untuk 23.6, dia dah ada pricing dekat dalam kotak tu. Tapi kalau kita pergi dekat MT4 atau MT5, dia boleh nampak tapi kena setup. Yang tu kalau saya sempat nanti saya akan tunjukkan macam mana nak setting benda tu. Tapi untuk sekarang ni kita nak cepat, jadi kita tunjukkan menggunakan TradingView better. Dan saya memang sangat sarankan tuan-tuan gunakan TradingView. Bukan promoting TradingView, saya bukan duta ambassador untuk TradingView ke, tak ada. Tapi saya bagi orang kata saranan sebab benda ni memudahkan. Banyak benda yang memudahkan orang dalam TradingView ni. Okay, so kena godek-godek sikit. Alright, so dalam TradingView ni, dalam Fibonacci retracement ni, apa yang kita nak belajar, nama pun adalah Fibonacci retracement, adalah kita nak melihat end of retracement. Apa itu retracement? Kalau siapa yang tak tahu, saya terangkan sikit supaya tuan-tuan faham. Okay, retracement ni macam ni tuan. Bila ada satu contoh uptrend, okay, uptrend dia naik, dia tak akan naik terus macam ni. Dia akan naik dan kemudian dia akan buat sedikit penurunan ataupun kita panggil retracement sedikit ataupun pullback. Banyaklah bahasa dia kan. Sedikit retracement sebelum dia meneruskan continuous trend tersebut. So retracement ni tujuan dia apa? Sebab kalau dia dah naik tinggi, takkan kita nak masuk buy at high. So dia akan retrace ni. Waktu dia retrace ni, kita akan ada mengalami floating. So apa yang kita tunggu? Kita nak tunggu end of retracement ni untuk kita masuk balik semula buy dekat end of retracement dan kita dapat profit tanpa floating. Bukanlah, maksudnya kalau floating pun dia minimum lah. Dia tak adalah floating. Kalau contoh kita masuk ke atas ni, floating ni jauh sangat. So kalau kita masuk dekat hujung-hujung end of retracement ni, mungkin ada floating ataupun mungkin sharp. Tapi kalau floating pun dia tak sama, tak panjang macam kita ambil floating dekat atas. Contohnya macam tu lah. So hari ni kita nak belajar macam mana kita nak dapatkan end of retracement ni. Baik, sebelum kita sentuh kepada Fibonacci retracement, basic kepada retracement ni kita kena tahu. Okay, dalam continuous trend dia akan ada significant move, iaitu pergerakan yang panjang
Dan retracement ni adalah trend yang kecil, penurunan seketika sebelum dia buat lagi satu signifikan. So ni pergerakan dia daripada bawah ni sampai atas ni, pergerakan dia kita panggil dia sebagai significant move. Okay, dia jadi significant move, naik tak kisahlah macam mana dia naik dengan candle biru-biru-biru ke ataupun hijau-hijau ke, ataupun dia naik dengan satu candle panjang. Yang penting dia panggil sebagai significant move. So kemudian dia ada retracement. Okay, setiap kali ada significant move, okay, kita akan tahu retracement dia bukan 100% tepat. Okay, tapi kita ambil probability. Maksudnya kebanyakan berlaku signifikan, kebiasaannya retracement akan terjadi lebih kurang 50% ataupun 61.8%. Okay, bukan 100% setup tu akan jadi macam tu, tapi kita ambil kebarangkalian dia 70 to 80% benda tu jadi. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, kebiasaannya apabila berlaku significant move, retracement ini akan terjadi. Ini basic tuan-tuan kena faham, ni basic. Retracement ni biasanya dia akan ambil at least 50% ataupun 61.8% daripada kenaikan atas ni. Okay, kenaikan sebelumnya, significant move tu. Daripada sini sampai atas ni kita kira dia sebagai 100%. Okay, penurunan ni dia akan ambil at least 50% ataupun 61.8% daripada kenaikan ni. Faham maksud saya? Saya ulang lagi sekali. Dia akan, retracement ni kebiasaannya, probability dia adalah 70% to 80%. Kebiasaannya dia akan turun 50% ataupun 61.8% daripada kenaikan signifikan. Ni kenaikan ni dia akan turun at least 50% daripada tu ataupun 61.8% sebelum dia buat kenaikan semula. Alright, so basic dia kita dah faham dekat situ. Okay, baik. So inilah kegunaan Fibonacci retracement, adalah kita nak tahu level dia tu. Okay, kita dah tahu dah kalau dia retrace pun 50% ataupun 61.8%. So apa yang kita buat adalah dia naik, dia turun. Yang ni kita nak tahu berapa banyak retracement yang dia nak buat lah. Okay, so kat sini biasanya kalau kat sini kita ambil lah ada satu support dekat sini. Syarat untuk cari Fibonacci ni dia kena ada satu support, satu resistance. Itu syarat wajib dia. Okay, so kita akan tarik Fibonacci kalau dia uptrend. Okay, kalau dia uptrend kita akan tarik dia daripada bawah lowest support kepada highest resistance, dekat tempat mana yang kita nak buat, signifikan mana yang kita nak ukur tu, kenaikan signifikan mana yang kita nak ukur tu, kita akan tarik daripada support dia kepada highest resistance dengan syarat dia uptrend. Kalau uptrend, bawah ke atas. So nanti akan ada orang mempersoalkan, betul ke daripada bawah ke atas? Sebab saya belajar kalau uptrend tarik daripada atas ke bawah. Okay, untuk pemahaman Fibonacci retracement ni berbeza-beza. Ada mazhab yang tarik daripada atas ke bawah, ada yang gunakan bawah ke atas. Saya akan terangkan kenapa saya ambil daripada bawah ke atas. Sebab ada reason. Okay, ada reason kenapa saya tarik begitu. Dalam penarikan Fibonacci tak ada betul, tak ada salah. Sama juga macam trend line. Ada orang tarik dia nampak trend line macam ni. Ada orang dia naik trend line dia, bawah sikit. Yang penting kena touch at least 2 support ataupun resistance, should be good. Ini contoh trend line. Sama juga Fibonacci. Ada orang tarik daripada atas ke bawah, ada orang tarik daripada bawah ke atas, depends kepada objektif. Okey, kenapa saya tarik daripada bawah ke atas? Reason saya adalah untuk melihat daripada atas ni sampai bawah ni at least 50% ataupun 61.8% daripada kenaikan. Kalau saya tarik daripada bawah ke atas, okey, contoh ni, saya tarik daripada bawah ke atas untuk uptrend, nampak tak level kosong dia start dekat mana? Dekat atas sekali. Maksudnya tempat dia retrace ni. Okey, so dia akan turun pergi 23.6%. Lepas tu dia turun lagi 38.2%. So turun lagi 50%. Turun lagi 61.8%. So penarikan tu akan, penurunan ataupun retracement itu akan bermula daripada kosong. Kalau contoh saya menggunakan yang macam tuan-tuan belajar, dia tarik daripada atas ke bawah macam ni. So apa yang jadi sekarang ni, apa yang jadi, retracement ini dia bermula dengan 100 turun dekat 78.6, turun lagi dekat 61. Kan terbalik, dia start daripada 78 pula kan. Sebab tu saya menggunakan Fibonacci tu, saya nak tengok retracement. Sebab kita nak cari retracement, berapa persen penurunan tu. Okay, so kita tarik daripada bawah ke atas. So cara ni adalah cara yang macam mana kita nak buat lah. Alright, so untuk Fibonacci tuan-tuan, dia akan ada 2 zon. Macam saya cakap tadi, 50% dan 61.8%. Okay, so Fibonacci ni dia ada nombor 0.5, 38.2, 61.8. So dia ada 3 level dekat sini yang tuan-tuan boleh marking. Okay, 50%, 61.8%, satu zon. Lepas tu daripada 38 sampai 50 ni satu zon. Dia ada 2 zon. So zon ni kita panggil dia sebagai golden Fibo.
Okay, Golden Fibo. Okay, dua zone ni kita panggil dia sebagai Golden Fibo. So kadang-kadang dia boleh retrace sampai 50% sebelum dia pergi, ataupun dia boleh retrace dekat zone lagi satu, 50 sampai 61.8 sebelum dia buat kenaikan semula. Dia boleh jadi macam tu tuan-tuan. Alright, so dalam Fibo dia ada Golden Fibo. So yang ni yang saya tunggu. Saya akan tunggu dia retrace sampai kat Golden Fibo ni. Dan lepas tu kita akan tengok dia punya confirmation. So confirmation kita boleh gunakan macam-macam. Ada orang gunakan confirmation sebagai engulf. Dia nak masuk je zone, dia jumpa bullish engulfing ataupun bearish engulfing, ataupun apa-apa petanda yang merujuk kepada price tu akan membuat rejection, boleh pakai. Okay, so soalan yang biasa kerap ditanya adalah kat mana kita boleh guna. Untuk Golden Fibo ni tuan-tuan, mana-mana time frame pun boleh guna. Tapi saya tak galakkan lowest time frame lah, M1 sampai kecil sangat. So M1 ni noise dia terlalu banyak. So saya sarankan gunakan at least M5 dan ke atas lah. Alright, so jom kita tengok sikit contoh-contoh yang berlaku. Baru je berlaku, okay? Baru je berlaku, kita tengok contoh berlaku dekat gold. Yang ni adalah H1. Okay, kalau nampak significant move ni, okay, significant move ni bermula daripada sini sampai sini. Okay, so kalau kita tarik Fibonacci, downtrend kan, downtrend daripada atas ke bawah. Kalau untuk uptrend daripada bawah ke atas. So kat sini atas ke bawah, sini sampai bawah. Bermula daripada significant dia lah. Significant dia bermula kat sini sampai sini. Kalau nampak ni, retracement ini berlaku 50% di dalam Golden Fibo 38.5, 61.8. Dia sampai Golden Fibo, kemudian baru dia terjun. Ini salah satu contoh yang kita ambil. Dan kalau tengok dalam grup saya ada masuk entry dekat situ. Dalam live kot tak silap saya. Okay, so saya masuk entry. So kalau kita tengok dekat sini pun sama. Yang sekecil-kecil, significant sekecil ni. Okay, contoh yang ni. Ni je kita ambil ni, Junaman ni. Ni kita ambil significant move ni daripada atas sampai bawah. Cuba tengok, dia turun, dia retrace ni dekat dalam Golden Fibo. Nampak tak? Dekat dalam 50% Golden Fibo, lepas tu dia terjun. So yang ni yang kita nak tahu end of retracement tu kat mana. Sebab tu saya gunakan Fibo untuk tengok level daripada kosong sampai sini 50%. Sebab apa? 50% daripada penerjunan ini. Lepas tu dia terjun terus. Kan? Ni adalah penggunaan Fibonacci yang saya gunakan. Contoh yang saya gunakan. So, bila dah sampai sini, apa yang perlu kita buat? Biasanya kalau contoh kita ambil dekat H1, saya akan turun dekat time frame yang lebih rendah untuk kita melihat movement bearish. And kalau macam ni kita nak cari bearish lah, sebab kita nak cari penerjunan kan. So kita akan cari bila dah sampai sini, nampak ni. Ni tadi kita ambil dekat H1. Kita tunjuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, ni kita ambil kat H1 Ni adalah dekat H1. Tarik sampai bawah, nak tengok retracement ni kan, 50%. Okay, kita turun dekat M15 sebab nak tengok ni, M15 dia naik, tak ada bearish engulf. Tapi kalau kita turun dekat M5, dia akan bagi, dia akan nampak ni. Saya nak kena tarik-tarik sikit bagi tuan-tuan nampak. Okay, apa yang jadi dekat M15, dia naik je, kat sini ada bearish engulf yang pertama. Confirmation dia. Bearish engulf ni dalam topik lain nanti saya akan buat video tu. Tapi tuan-tuan tengoklah sendiri. Nanti kalau mungkin dengan video ni tuan-tuan boleh cari kat mana macam mana nak tengok bearish engulf. Ni contoh bearish engulf. Satu candle kedua makan candle pertama dengan break sekali dengan shadow. Nampak ni. Candle kedua dia makan candle pertama, break ke bawah. Ni nama dia bearish engulf lah. So yang ni adalah petanda pertama. Kalau dia entry kat sini pun sekalipun, lepas tu price naik dan jadi bearish engulf yang kedua, dia boleh entry lagi yang kedua. Lepas tu price terjun sampailah bawah ni. So walaupun kita marking dia dekat H1, tetapi apa yang tuan-tuan boleh tengok adalah kita marking dekat H1 untuk melihat confirmation. Biasanya orang akan turun time frame yang lebih rendah untuk melihat confirmation sama ada tak berlaku bearish movement dekat situ. Nak tengok bearish movement ni biasanya kita akan gunakan engulf lah. Ni engulf, candle yang kedua makan candle yang pertama. Ni contoh. Okey, tapi kalau kita nak tunggu dekat H1, kena ada dua candle, nak kena tunggu 2 jam pula. So lompatlah time frame yang lebih rendah sikit untuk kita melihat confirmation. So inilah cara menggunakan engulfing. Kalau yang ni adalah downtrend, jom kita tengok untuk uptrend. Sekali lah saya tengok untuk uptrend. Kalau untuk uptrend uptrend mana? Okey, tengok jadi ke tak jadi. Okey, yang ni sini sampai atas. Okey, ni kita ambil ni bearish movement ni, apa panggil, significant move ni.
Lepas tu dia retrace dekat golden fibo. Nampak ni 382 golden fibo, kemudian dia terbang. Kan? Ni contoh untuk uptrend lah. Tapi untuk uptrend tarik daripada bawah sampai atas. Kalau untuk downtrend tarik daripada atas sampai bawah. Tuan, kalau orang tanya, tuan boleh ke kita tarik, kalau saya nak ambil significant move yang ni? Boleh. Contoh dia kata nak ambil significant move yang atas ni, pun boleh juga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia depends kat mana area tarik. Ada orang kata besar sangat nak ambil yang ni. Besar sangat juga nak ambil yang lagi kecil, nak ambil yang kat sini pun boleh juga. Contoh significant yang ini, daripada sini sampai sini. Sama juga ni significant daripada sini, kita ambil support ni kan. Support yang kat sini, resistance kat sini, uptrend, bawah ke atas, lepas tu dia terjun sampai 50, terbang, masuk lagi, terbang, masuk lagi ni, nampak banyak reject dekat situ, kemudian dia terbang, pun boleh juga. Alright, so ini adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan Fibonacci retracement. Untuk tuan-tuan gunakan gunakan ia sebagai satu confluence untuk masuk entry. Jadi tuan-tuan, itu sahaja berkaitan dengan Fibonacci retracement, macam mana kita nak menggunakan dia. Cuma nanti ada orang tanya macam mana nak set up ke MT5 ke MT4. Tuan-tuan nanti komen dekat bawah. Kalau ada ramai sangat orang yang nak tanya macam mana nak setting dekat MT4 ataupun MT5, saya akan ajarlah untuk setting Fibonacci retracement. Tapi kalau ramai yang dah bertukar training view, lagi cantik sebenarnya. Guna training view je, senang. Okay, so itulah cara kita menggunakan Fibonacci retracement. Semoga ianya bermanfaat dan kongsikanlah pada yang lain-lain. Alright, so video ni akan stay dekat sini tuan-tuan. Okay, kalau rasa nak rujuk, boleh patah balik untuk tengok. Okay, semoga video ni bermanfaat untuk tuan-tuan. Kita berjumpa dalam next video. Thank you siapa yang dah subscribe. Terima kasih siapa yang belum, boleh klik button subscribe kat bawah. Boleh komen dan like kalau tuan-tuan suka dekat video ni. Kalau tuan-tuan tak suka, ada benda yang salah atau sebagainya, saya ni manusia biasa, boleh je komen. InsyaAllah saya akan ambil pandangan itu sebagai orang kata satu titik tolak saya untuk lebih berhati-hati dalam bercakap. Mungkin ada silap dan segala dan sebagainya. Alright, so itu saja. Jumpa next video. Assalamualaikum. Bye bye.